Ni kita buat kuah laksa. Satu periuk kita buat kuah laksa. Ni dia dah pekat macam ni. Kita tunggu dia lagi jadi pekat. Tunggu sampai dia renyah dia sampai dia jadi lagi pekat. Oh, syok. Contohnya. Ini batang bunga kantan. Kita masukkan, titikkan, lepas tu masukkan dengan bunga kantan sekali. Bunga kantan tu kita iris halus-halus. So, kita masukkan daun kesum. Masukkan. Tu biar dia jadi macam kuah dia. Jangan cair. Kalau cair tak sedap kan kita makan. Macam ni. Laksa Pulau Gadung. Mari. Siapa nak beli satu bungkus RM10. Mari. Ni laksa kita ni. Laksa ni memang pekat gila. Makan ni.